Bos. Ada apa Farah? Mak aku. Saya nak berhentilah. Nak berhenti? Kenapa kau nak berhenti? Sebab saya tak tahan lah nak kerja sini dah. Budak-budak tu selalu kacau saya. Apa kata macam ni? Kalau sekarang ni gaji awak 2,000 kan? Ya. Saya naikkan 3,000. Tak cukup. Tak cukup? Cukup. Boleh. Boleh tu. So, boleh tak? Gaji awak 5,000. Okey. Boleh kerja lagi? Boleh. InsyaAllah. Tak tahulah Saya fikir dulu lah. Bos. Hei. Haji. Krisawan. Sawan? Macam mana boleh jadi macam ni, Mai? Manalah aku tahu. Aku keluar tandas tadi tengok dah kejong begini. Apa nampak macam mana ni? Entahlah. Macam mana lah kau ni, Jik? Bapa! Macam mahal lah budak ni. Dah sawan ni kau ni. Kenapa? Kau ni kan? Orang tengah betul-betul sakit, bukan boleh main-main lagi kan? Sorry lah kak, ni British short hang apa? Tak lah, mana lah aku tahu. Lagi kau tanya aku, mana aku tahu? Ni sekarang ni kau bawa dia pergi hospital, pergi call ambulans. Baik bos. Mana kau ni, Cik? Macam mana si Haji tu boleh kena sawan pula tiba-tiba ni? Dah, tak apa. Sekarang ni, siapa nak tolong buat kerja dia tu? Banyak tu kerja tu. Kau lah kerja kan? Alah. Kau ni. Agar. Apa ni? Siapa nak buat ni? Tak apalah. Saya boleh take over kerja je. Boleh Mai Okey. Angger. Ni apa kacau-kacau lagi ni, Gip? Sekarang ni saya harap semua orang boleh bagi kerja sama. Farah? Ya bos. Kacau pula. Apa? Dan sekarang? Sambung kerja? Jom. Pergi sambung. Pergi sambung kerja. Hello? Ya, Mak? Apa? Ayah pukul Mak lagi? Dia ni dah melampau lah tau. Tak serik-serik Habis tu dia tu pergi berjudi lagi ke? Tak apalah, Mak. Ya nanti Papa Mak call je. Nanti Papa Mak call je adik Okey. Melampau betul lah tu ni. Buat apa garu-garu kau kenapa? Busuk ni dah. Kau ni hitam ni. Alah. Sorry tau Farah. Nak I house yang untuk kau. Sorry. Penat betul tak? Biar ada yang usah. Sedap ke Farah? Sedap. Kau minum. Kau ni dah. Kini boleh didapatkan di kedai runcit terpilih, stesen minyak berdekatan dan Aeon Mall. Rasa barang tu tak cukup satu? Pasti ori. Nampak terus beli. Alamak, tak bawa pula. Cik, kau dah okey dah? Dah kak. Ni akak okey ke? Tak lah. Macam mana nak hilangkan stres? Akak nak hilangkan stres je. Akak jumpa orang yang tepat. Saya dengar kalau akak nak hilangkan stres ni, akak kena makan pedas. Sebab dalam makanan yang pedas tu ada mikroorganisme dengan enzim-enzim yang bagus untuk hilangkan stres kat akak. Kalau sembelit pula macam mana? Kalau sembelit akak beli je pil keciteon. Saya tahulah kak, itu pun akak tak tahu ke? Saya ni budak pandai kak. Dulu saya SPM 16A. Yelah. Terima kasih. Ni kalau akak ada masalah nanti akak bagi tahu saya tau. Yelah. Terima kasih. Farah buat apa tu? Kau ni. Kau lagi. Kenapa? Layanlah aku. Malas aku layan kau, Bom.
sorry ni. Kau malas layan aku ke? Malas. Kau malas layan aku Malas ni. Kau ingat ni apa? Sikit salah awak ke apa benda? Kelas aku lain kau. Korang ni, komen sendiri korang berdua ni memang tak reti nak jadi contoh-contoh macam ni juga. Selipar macam gini macam budak tadika lah. Budak tadika pun reti tau nak kemas-kemas. Lah, Lela, selipar je. Selipar pun. Ikut. Kau dah kenapa pula ni? Ada masalah apa pula kali ni? Entahlah, bos tu tak bagi aku berhenti pula. Yalah, kau tak stress dululah. Ni. Minum air outside ni dulu. Nak minum apanya? Beku macam gini. Aku memang saja bekukan. Ni, perisa Bandung ni rasa macam aiskrim Malaysia tau. Try. Lah. Kau sebenarnya nak berhenti sebab apa? Tak mungkin lah pasal budak-budak tu. Betul lah. Si budak lelaki tu tak habis-habis kacau aku. Parah. Aku ni dah kenal kau ni lama tau. Setakat ni handle budak dua ketol tu, celah gigi kau je lah. Tak mungkin lah sebab dia orang je. Bos pun dah bagi kepercayaan tinggi dah dekat kau. Sebab dia tahu kau boleh handle budak-budak ni. Betul lah. Aku nak tipu. Buat apa aku nak tipu? Benda betul memang dia orang tu yang suka kacau aku. Kau bagi tahu aku sekarang sebab apa kau nak berhenti? Ya, sebab mak aku tu. Bapak aku tu suka sama pukul-pukul dia. Aku ada masalah family. Kenapa? Sorry. Kenapa kau tak pernah cerita kat aku? Jantung aku. Tak ada. Aku bukan tak nak cerita dengan kau. Aku cuma tak nak lah susahkan kau. Tak nak susahkan siapa-siapa. Bodohnya ayat kau ni. Abang tak abang. Kau ni apa kau ni? Korang ni satu hari tak payah musik dia boleh tak? Kau kalau tiba-tiba dia kajong kat sini macam mana? Tak. Nanya tadi aku dah dengar dah perbualan kau dengan Mai. Kau ada masalah kan? Aku kejutkan kau tu sebab nak bagi kau happy je. Kan? Beauty shop Ayolah. Jangan masalah lah sangat kau ingat aku tak penat ke? Hari-hari aku melata macam ni. Penat tau. Lah Farah, kalau kita orang buat kau terkejut ke melata ke, nak buat kau hilang stres je, hilang daripada masalah kau, supaya kau tak fikir masalah. Tapi kan, betul lah yang saya cakap, kalau nak hilangkan stres tu, makanlah pedas. Sebab apa? Dekat makanan pedas tu ada enzim-enzim dan juga mikroorganisma yang melekit. Betul tak? Nah, kau makan aiskrim ni. Kau nak hilangkan stres orang, kau hilangkan stres kau dulu. Aku je bawa happy. Orang tak buat aku happy tau. Betul lah aku cakap.